Banyak lampu solar yang ni saya rasa model yang paling baloi. Saya repeat lagi guys. Yang model ni korang boleh gantung dekat dinding rumah, boleh gantung dekat tiang lampu. Model ni dia fleksibel tau. Mana-mana korang boleh gantung. Tapi yang paling best, lampu ni dia boleh nyala terang sepanjang malam. Dia boleh nyala lama. Sebab lampu ni kalau korang beli watt yang paling besar, dapat lampu saiz besar, bateri dekat dalam dia tu besar. Dia boleh simpan tenaga yang banyak. Dan dia dapat pula panel saiz besar macam ni. Kelebihan dia, bila waktu mendung, musim hujan sekalipun, dia tetap dapat cas bateri penuh untuk lampu ni. Panel besar macam ni, dia boleh cas lampu dengan cepat tau. Saiz dia 60cm x 30cm. Besar. Yang ni panel paling besar yang saya beli dalam banyak-banyak lampu. Yang ni lampu solar guys. Kalau korang pasang lampu ni, tak payah nak risau bil elektrik tinggi. Sebab lampu ni waktu siang macam ni, dia akan tukar cahaya matahari kepada tenaga simpan dekat dalam bateri lampu ni. Waktu malam pula dia akan nyala dengan automatik. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Bila malam je dia akan detect gelap, dia akan terus nyala dengan sendiri. Memang best bila pakai lampu solar macam ni. Korang tak payah nak risau bil tinggi. Pasang je lampu ni dekat sekeliling rumah. Pasang hari-hari sekalipun tak payah nak risau bil tinggi. Memang ngam bila pakai lampu solar macam ni. Lagi-lagi harga elektrik sekarang tengah mahal, korang kena pakai lampu macam ni. Kalau yang model ni harga dia mahal sikit tapi kena dengan kualiti. Kalau korang tengok lampu saiz besar, LED banyak dekat bahagian dalam. LED pula jenis pakai reflektor, jadi cahaya dia tu memang cerah. Satu biji lampu ni dia boleh cover kawasan yang luas. Jadi kalau korang nak pasang lampu solar yang boleh nyala terang sepanjang malam, korang boleh check yang model ni. Yang paling baloi tau. Korang kena grab terus dekat link video. Model ni selalu sold out, korang kena grab cepat guys.